Madam Speaker, standing order. Sila. Okey, standing order 40/3/A. Seseorang ahli hendaklah bertanggungjawab atas kebenaran kenyataan dan isi kandungan ucapannya. Saya bagi laluan kepada Yang Berhormat Teronoh kerana sahabat saya. Cuma di awal ucapan perbahasan Yang Berhormat Teronoh ada menyatakan yang kami di Blok Pembangkang menipu dalam Dewan Yang Mulia ni. Jadi saya minta Yang Berhormat tarik baliklah. Dan nyatakan apa pembohongan daripada Blok Pembangkang ni. Sebab kita tahu sebagai orang Islam menipu ni adalah dosa. Jadi Yang Berhormat tolong tarik balik dan tolong nyatakan apa pembohongan kami di Blok Pembangkang ni. Terima kasih. Terima kasih Pengkalan Hulu. Saya ingin ulang sekali lagi ayat yang saya sampaikan itu. Walaupun beberapa kali diserang bahawa kerajaan perpaduan akan tumbang, tetapi jelas sekali ia hanya adalah penipuan demi penipuan. Adakah saya menyebut pembangkang? Tidak. Jadi itulah Yang Berhormat menyatakan pembangkang menipu. Jadi apa penipuan tu? Yang Berhormat Pengkalan Hulu, saya ulang sekali lagi, sekiranya Yang Berhormat tak faham bahasa, saya ulang ayat yang saya sampaikan. Walaupun beberapa kali diserang bahawa kerajaan perpaduan akan tumbang, tetapi jelas sekali ia hanya adalah penipuan demi penipuan. Adakah saya menyebut pembangkang yang menipu? Tidak. Jadi saya di sini ingin menyaran kepada Yang Berhormat Pengkalan Hulu, tak perlulah nak spin-spin untuk mengenakan saya dalam terperangkap ataupun bagaimana. Ini bukan perangkap. Jadi, Yang Berhormat Teronoh. Jadi tak payah bazir masa, saya akan habiskan ucapan saya bukan dalam perangkap. 1 minit. Cuma minta tak tarik perlu. balik je. Tak perlu. Yang Berhormat. Datuk Seri Anwar Ibrahim melabelkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai mengigau susulan kenyataan dikeluarkannya mendakwa kononnya kerajaan perpaduan akan tumbang. Bagaimanapun, Perdana Menteri menjelaskan terpulang kepada Presiden PAS yang juga Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional, PN, itu untuk membuat perancangan sedemikian. Tak apalah, itu hak dia, Abdul Hadi, untuk merancang dan mengigau, katanya ringkas ketika ditemui media selepas selesai menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Karyah Serdang di Universiti Putra Malaysia, UPM. Di sini, Abdul Hadi berkata, jika ia berlaku pemimpin dan penyokong Pakatan Harapan, PH, tidak boleh mengatakan ia tebuk atap, sebaliknya ia berlaku akibat atap bocor. Kalau jatuh lagi, jangan salahkan kami. Bukan tebuk atap, tetapi atapnya bocor, pintunya terbuka, dan dindingnya pecah, katanya untuk rekod. Kerajaan perpaduan yang terbentuk kini memiliki sokongan majoriti 2/3 atau 148 kerusi di Dewan Rakyat. Ia menggabungkan PH, Barisan Nasional, BN, Gabungan Parti Sarawak, GPS, Gabungan Rakyat Sabah, GRS, Parti Warisan, serta Muda. Mungkin Pengkalan Hulu ini lupa bos dia pernah kata kerajaan perpaduan akan tumbang kot. Teronoh, ada 1 minit lagi. Terima kasih kepada Timbalan Speaker. Daripada ni tadi, apa rolling Timbalan Speaker? Sila refer dalam handset pada malam ini. Kalau ada apa, sila hantar surat kepada pejabat speaker. Teronoh, sila sambung. Terima kasih kepada timbalan yang dipertua. Inilah sikap Pengkalan Hulu yang sengaja memutarbalikkan ayat ataupun tafsiran yang saya ingin sampaikan. Dengan itu, saya tidak ingin berpanjang lagi. Saya ingin menyokong rang undang-undang Enakmen Pembekalan bagi tahun 2026. Sekian, terima kasih.
Terima kasih kepada Yang Berhormat Trono. Kerajaan Perpaduan diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpotensi besar untuk kekal memerintah pada penggal baharu selepas pilihan raya umum ke-16. Pengarah program Merdeka Center, Ibrahim Sufyan berkata, perkara itu sekiranya tiada kejutan besar terhadap ekonomi negara atau lanskap politik dalam masa terdekat. Walaupun tiada parti mampu meraih majoriti mutlak ketika ini, formula kerajaan campuran iaitu Pakatan Harapan, PH, Barisan Nasional, BN, serta parti dari Sabah dan Sarawak dilihat membentuk konfigurasi stabil. Ujar Ibrahim Sufyan dalam satu temu bual. Jelasnya lagi, segmen bawah umur 30 tahun menunjukkan kadar sokongan lebih tinggi terhadap Anwar, sekitar 60% berbanding golongan pertengahan berumur antara 30 hingga 50 tahun. Generasi muda diperhatikan ada kecenderungan terhadap kestabilan kerajaan, mereka mahu melihat usaha menjana pelaburan serta pertumbuhan ekonomi yang akan memberi kesan positif dalam jangka panjang. Namun golongan sedang bekerja masih berdepan tekanan kos sara hidup tinggi. Selain kadar kenaikan pendapatan dilihat tidak mencukupi, menyebabkan timbul persepsi kerajaan belum cukup berkesan membantu rakyat. Ramai rakyat Malaysia berada dalam keadaan tidak miskin tetapi juga tidak kaya. Pengaruh media sosial mengenai definisi kejayaan turut menambah tekanan mengakibatkan kekecewaan kerana gagal mencapai impian alam maya itu, kata Ibrahim. Tambahnya lagi, isu ekonomi kekal fokus rakyat sejak 2 dekad lalu dan dijangka menjadi faktor penentu sokongan terhadap pentadbiran madani. Era pandemik COVID masih menghantui rakyat dan perniagaan di seluruh negara. Kerajaan sedang bersungguh memulihkan ekonomi dan meningkatkan imej Malaysia di persada antarabangsa. Namun impak itu memerlukan masa untuk dirasai oleh rakyat sepenuhnya, ujarnya. Pada Isnin, Pusat Kajian Bebas, Merdeka Center mengeluarkan kenyataan yang merumuskan 55% pengundi masih mempercayai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin kerajaan perpaduan pimpinannya akan kekal bertahan sehingga ke akhir penggal pentadbiran. Keyakinan itu disuarakan beliau sebagai mengulas kenyataan negatif Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang yang mendakwa kerajaan perpaduan akan tumbang. Tegasnya, sudah menjadi tanggungjawab kerajaan perpaduan hari ini untuk melaksanakan fungsinya sebaik mungkin bagi membawa perubahan kepada negara. Ia dapat dicapai melalui pelaksanaan urusan pentadbiran kerajaan dengan mengamalkan prinsip tata kelola yang baik. Ini sudah menjadi tugas kerajaan dan pentadbiran hari ini walau apa jua yang disebut Presiden PAS, saya yakin gabungan kerajaan hari ini akan bertahan sehingga akhir penggalnya. Ia bukan sekadar retorik politik. Saya memberi mesej yang jelas kepada Malaysia yang kita akan melakar haluan yang berbeza. Perubahan ini wajib dilakukan demi menyelamatkan negara ini daripada sebarang keadaan huru-hara yang kita pernah lalui, katanya. Beliau menyatakan demikian pada sesi interaksi Perdana Menteri bersama Ketua-Ketua Perwakilan Diplomatik Malaysia secara maya. Di sini hari ini, tambah Anwar, mesej itu juga harus difahami sebaiknya golongan profesional dan pegawai-pegawai diplomatik bagi memastikan ia dapat dijayakan. Program bertemakan diplomasi dalam dunia global dari lensa Malaysia Madani itu disertai 106 wakil pejabat perwakilan diplomatik Malaysia dari seluruh dunia.